Alright guys, Assalamualaikum. Selamat petang. Kita bertemu lagi di video terbaru Ijat Celoreng. So, petang ni kami terima panggilan kecemasan di Mahas Jari Tersepit. Betul eh? Ya. Lama-lama ada jari kanak-kanak tersepit. So, kejap lagi kita akan ke lokasi kejadian. So, yang macam biasalah, hari ni Ijat yang tugas, ada Abang Alex, Abang Herman tengah makan kuih raya. So nak rakam yang ni macam dah dia. Okey. So kita bersama dengan Abang Soleh. Rasa macam janggal lah. Biasa hang dekat ambulans. Aku pun tak biasa nak masuk ambulans ni. Kan? Kalau awak dalam ambulans kan. Hari ni dia dekat dalam jentera kan. Jangan keluar jaga. Tu masih tanya Abang Soleh mana. Ada je, cuma dia naik ambulans. Hari ni dia naik jentera. Betul. So, hari ni kita akan nampak Abang Soleh kita menyelamatkan si adik kecil, adik manis. Adik kecil manis. Mana? Dia, itu lain. So, in-charge kita ini Cik Asri. Semangat memandu Cik Roslan. Macam biasa guys. Kita akan koleksi kejadian dan jomlah layan video ni sampai habis. Let's go. Manalah tahu dapat kuih raya. Di mana rumahlah dia? Oh itu dia yang panggil lah, itu dia. Ada adik comel lah. Hah? Oh, yeah. Let's go guys. Adik. Tak apa je, buka. Bukan kecemasan sangat lah. Kalau ular kita pakai kasut. Mana? Alah kesiannya. Layar je. Dia tertidur ke? Plastik dia tebal tu. Biar. Oh tak apa dah. Dia ada yang tu, yang tajam. Boleh. Pakai tu je. Dia tidur. Buka lampu kan? Boleh buka lampu. Apa ni? Plastik. Nak pakai blender. Biru tangan dia lah, biru. Pecahan tak apa dah. Pecahkan tepi tu kan. Ya. Pecahkan sikit tak apa kan. Tak apa. Pecah pin. Lepas tu perlu pergi hospital ke? Tak Tengok perlu. keadaan rasa tak perlu kot. Cuma kalau nak bawa pun boleh, tapi pada saya tak ada. Bawah sikit lah. Sikit-sikit lah. Nasi dia tebal eh? Bas. Terkejut. Sabar. Kita bukan ni dia, kita bukan ni. Sekejap je. Kita bukan ni, cuba tak satu saja. Sekejap. Umpil ke? Kuat juga. Ada besi sikit je. Ya. Bagi ni. Jalan. Ya, jap. Pakai grinder lah. Lah dia kesian dia. Ada kain. Tak main ni. Ambil kain. Lap muka. Nak muka dia lah. Tak mana lagi? Buruk ke? Tebal lah, dia punya plastik tebal. Gini sikit je. Tak pelaya. Boleh congkel lah ni. Ini kayu ni sedap. Kayu tu. Kan dia kena nipis lagi. Bagi nipis baru boleh tepak. Ya Bagi nipis lagi. Dia boleh tepak. Tarik ke atas. Tak dia tahu. Kan tu tapi Syah. dia Aisyah. Aisyah umur berapa? dia tiba yang besar. Tak gemuk lah. Banyak. Cuba try. Fotokan dulu. Dia dah ni ya? Dah Dia mau goyang sikit lah. Sikit lah. Ha. Ha.
Tak apa. Ya, tangan aku pegang. Aku pegang ni. Ha, aku pegang. Boleh. Jap. Sikit. Dah. Dah habis dah. Tu. Okey. Okey, tak okey. Buka. Pemijat gambar. Dia tersepit. Dia kena urut je bagi tak boleh pergi hospital lah. Urut je. Ambil jap gambar sikit tak ada apa. Tak ada apa. Ya. Okey, buat je. Jalan. Gerak. Ya ni. Boleh buat macam ni? Gini. Ha, buat Dia Dia buka dia. ulat. Dia tak dia buat dia malu lah. Dia malu lah. Urut je, urut. Urut sikit. Bagi dia Mana dia boleh cucuk dalam. Kapal jangan ada rasa. Dan air batu. Air batu sikit tak ada. Air batu. Ais. Sakit tak? Tak Aisyah sakit sakit lah. ke? Tak kan? Aisyah kuat lah kan? Nak buat sini? Satu, dua. Satu dua. Boleh lagi tu. Sini, Minta sini. duit raya ha. Buat sini. Baik ni. Okay, aku nak tengok. Buka. Buat sini. Cuba. Cuba buat macam ni. Cuba buat macam ni. Buat. Nak malu. Aduh. Boleh. Tengok tu. Boleh. IC duduk sini. Ya. Aisyah duduk atas. Dia duduk atas dah. Tak nak. Okey. Mana maknya? Baik. Terima kasih. Allah. Aduh. Aisyah. Alhamdulillah jambul masih okey lagi. Ya. Jambul okey, jari pun selamat. Ya. So tak tahu nak cakap mana. Nak sedih pun ada, nak apa? Nak gelak ke nak sedih tak tahu. Tapi apa pun adik Aisyah kita selamat. Jari dia selamat. Cuma dia mungkin dia nak test, nak buat uji kaji lah dekat mainan tu kan. Dia masukkan jari dia dekat dalam lubang mainan tu. Tapi alhamdulillah dah Abang Soleh kita berjaya mengeluarkan dengan anggota-anggota yang lain, berjaya selamatkan adik Aisyah. Jikalau ada lemang, eloklah dia makan selalu. Dan jikalau ada rendang, jangan lupa bagi kat jiran-jiran sikit-sikit kan. Balai bomba boleh kan? Balik bomba pun boleh. Sebab kami hari ni pukul 4 petang baru makan. Lewat makan lah. Lewat makan. Betapa teruknya pada pagi tak makan. Sebab yang utama dia makanan tak ada. So faham lah Soleh tu. Kalau Soleh dah cakap macam tu, yang berdekatan dengan balai bomba saya percaya boleh lah. Kalau nak hantar lemang ke tempat dia, dia gagal kurang macam. Selamat bercuti yang sedang apa tu? Jajab. Pada yang masih di kampung, selamat bercuti. Mana dia man? Cepat kampung. Orang kampung selalu tanya orang mana. Orang kampung selalu tanya. Orang kampung okey. Yang dari cuti tu mau balik sini tu hati-hati lah. Tengok sama kan? Hati-hati jangan. Sama-sama lah. Itu yang penting lah. Itu yang penting. Yang penting lah Man. Betul Man? Ya betul. Sama Ijul. Terima kasih, teruskan like, share, komen, ajak kawan-kawan tengok Ijat Celoreng. Kita jumpa lagi di video akan datang. Bye. Assalamualaikum.